Kita pegang dulu lah. Agak-agak rasa pening lain macam kan. Agak-agak kereta mana. Boleh. Tunggu video. Bagi dia masuk dekat dalam video kita. Ya, video pertama. Biar dia rajin sikit tengok video lepas ni. Gaji aktif. Gaji aktif. Sama. Okey, assalamualaikum. Okey, alhamdulillah hari ni setelah sekian lama kita orang bercuti balik daripada Fraser tu, kita orang bercuti lah. Kita dah tak ride. Kita orang bertenang-tenang dulu. Ada di antaranya yang repair motor, buat apa yang patut balik daripada Fraser baru ni. Mat pun sama, Mat pun dah buka enjin untuk settle hal leaking minyak hitam tu. So untuk hari ni 1 hari bulan 11 2025 kita orang nak ke Setiu Bike Mix. Setiu Bike Mix untuk join event kat sana lah, atas dasar jemputan daripada penganjur Setiu Bike Mix. Tapi bukan kami je TZM, ada lagi kami campur dengan beberapa rider group lain lah. Mak nak sebut pun banyak sangat, tak hafal pun. Jadi nanti settle masalah motor ni. Dah settle dah ni, yang ni exhaust cabut je. Jadi kita orang akan terus pergi ke tempat event dekat dekat mana? Pantai Penarik Pantai Penarik Setiu. Jom. Ada 3 bar kat sini. Okey, alhamdulillah kita orang sampai sini jam 12, lebih kurang 12:05 macam tu lah, dekat kawasan pantai Penarik Setiu. Yang tu kita orang parking situ. Ada berlima, 4 biji TZ dan 1 Y-Suku. Menu dah bawa. Untuk event ni kali kedua dianjurkan di Pantai Penarik ni, Setiu Bike Mix. Setiu Bike Mix Vol 2. Jadi untuk Vol 2 ni TZM Kuantan dapat dijemput lah, dijemput untuk kali ni dah. Alhamdulillah. Mengambil CJ penghargaan daripada penganjur. Pentas ya. TZM Kuantan, TZM Friend Kuantan naik ke pentas. Kalau ada banner ataupun plug untuk buat pertukaran, sila bawa sekali. Naik semua. InsyaAllah pentas kita tak akan roboh. Dia ada bikers ni pillion ke rider Fabulous Queen Bikers daripada rider daripada Kuantan. Dia mewakili semua ladies team Melaka Bike Week hadir ke pentas sekarang. Saudara Lang, promosi Melaka Bike Week akan berlangsung pada
Okey, daripada kelab Jago Puteri Legenda. Oi. Bahaya Abang kemari Terengganu, dia jadi gatal. Kebetulan bini dia tak right sekali naik kereta. Tapi saya sokong abang saya sebab kita nak buktikan yang beliau masih lagi laku. Senyap sikit mak, sama Mami tahu susah kita. Siapa saya senyap? Yelah, tak ada. Mana boleh. Saya senyap tapi dah dirakam ni. Kunci rumah. Saya senyap tapi dah dirakam ni. Ini lebih kau kenal lama dah. Okey, selamat datang kepada abang-abang semua kita. Lagi mana ni? Duduk atas nama. Alhamdulillah, buat kembali. Along, mobilnya lagi mau ambil dong. Okey, kita orang dah sampai ke homestay. Ni homestay kita untuk malam ni. Yang ni dapur. Tengok apa benda yang dalam peti dia. Okey, peti sejuk. Aduh. Okey, kena beli air kosong ni untuk malam ni. Filter tak ada. Nak masak air lah. Okey, ruang tamu okey. Okey lah.
Larang merokok. Oh, seksi. Oh, seksi juga. Ducati. Ducati. Rumah ni ada 3 bilik. Ducati tadi you. Okey, seksi juga, tak boleh nak tunjuk sangat. Ada 1-2 bilik ni kongsi bilik air. Bilik mat ni. Bilik mat ni ada satu bilik air. Ni ruang makan. Okey lah. Untuk harga semalaman tak salah mat dalam 260 macam tu, 240 ataupun 200.5, lebih kurang macam tu lah. Ada kawasan bumbung ni untuk kita parking motor kita orang lah. Cukup lah, ada 5 biji ni cukup lah. Kalau ada banyak lagi mungkin ada yang kena duduk tengah panas ni. Ok lah, so kita nak rehat dulu. Mat ada masalah sikit dengan motor mat ni, brake langsung tak makan. Sekarang ni mat memang betul-betul dengan brake depan je ni, belakang tak ada langsung. Tak tahu apa hal. Mungkin nanti okey kot. Tak lama lagi brake ni memang nak kena tukar dah ni. Dia memang dah sampai masa dah ni. Ok, jom rehat dulu. Nanti kita sambung, tengok pukul berapa bangun. Jom. Kita nak tutup lah. Ada sebab satu laluan dia pun nak balik ke Tamatah tu. Okay, satu laluan dia nak balik. Satu kata minta tanya tu. Satu orang hantar nak hantar lagi. Balik balik kita ni. Okey, selesai. Alhamdulillah kami TZM Kuantan, wakil TZM Kuantan lah, bukan ramai lah. Kita orang hadir ke kedai di Flora ni. Cuma tak adalah bergambar je. Masing-masing menjagalah. Nanti kadang kantoi pula kan. Jawab. Okey, alhamdulillah selesai kita berkunjung dekat kedai di Flora, air buah dekat Setiu ni. Sekarang kita orang ada dekat tapak event Setiu Bike Mix ni. Untuk acara belah malam dia ada sekarang ni tengah berlangsung di Kibarat. Jadi kami nak ambil kesempatan untuk belah malam ni kami nak jalan-jalan lah. Nak jalan-jalan tengok sebab tadi siang tadi sangat panas. Ini malam ni santai sikit. Saya apa? Okey, dekat kedai ni salah satu kedai yang dekat dengan event Setiu Bike Mix ni. Kedai ni menarik sikit sebab kita boleh buat tempahan baju mengikut design yang kita nak sendiri. Kita akan pilih lah design apa yang kita nak. Ni banyak design ni. Dia akan tampal dekat atas baju tu. Jadi kami rasa kami dah ada design kami dah. Yang ni waktu Pai ada memang cantik-cantik lah. Yang design untuk TZM ada kat sana. Memang cantik lah. Lepas tu harga baju dia pun mencun. Harga baju dia untuk jualan ni, satu baju 30, 2 50. Okey lah tu, okey lah. Okey sangat. Untuk kenangan custom made memang mencun lah. Itu baju tu pun.
ada untuk dessert. Apa ke satu je. Ketawa yang ni lah. Boleh tukar colour. Merah. Oh, malas. Kita upkan TikTok 200k pula ya. Boleh ya? Okey. Saya nak 700 dulu. yang lihat ni mai. Yang kita betul malu. Semoga setiu dan seangkatan dengannya mungkin pada luar pada setiu. Dan terima kasih kerana support event kita pada hari ini. Dan mari. Sama level. Lama level yang ni. Cuba. Yang ni okey dah. Test. Ulang. Susah nak balik silat. Untuk Adiba tahu Adiba. Skuter Adiba. Slow bobok kan. Makan pelas. Boleh. Slow lagi. Angkat sikit. Kita cek sama tak apa. Slow lagi. Okey, alhamdulillah settle dah untuk event hari ni. Sekarang ni kami pukul 12 malam. 12 malam dah sampai dah dekat homestay. Sampai habis event kita orang tunggu. Tak ada cabutan bertuah pun, tak ada pun. Saja je duduk nunggu-nunggu, nengok-nengok suasana. Konon-konon macam ada cabutan bertuah lah. Tak ada apa pun masalah. So hari ni last kita duduk dekat sini. Tidur lah. Lepas tu besok kita akan terus bergerak balik. Baru betul semangat teaser. Wah. Settle event Setiu Bike Mix. Kita orang layan cerita ni pula dekat homestay. Kasih kuat sikit. Tak gempak ni. Okey, hari ni hari kita nak gerak ni. Tengah standby kemas-kemas ni. Kita orang nak check out pukul 11 suku. Mungkin pukul 12 nanti kita orang akan keluar. Motomat ada problem. Jadi cadangan dia orang nak ajak lalu jalan pantai. Kita orang mungkin tak lah kot. Kita orang akan terus masuk highway lah. Sebab motomat brake problem. Jadi kalau jalan pantai tu asyik-asyik nak kena berhenti. Banyak sangat berhenti. Mak terpaksa pakai brake depan je. Jadi tak syok. So nak kemas dulu. Kejap lagi settle. Abang tak punya tu ke? Rumah lagi pun darah daging aku memang kat sini. Nak buat macam mana? Jom kita gerak balik. Okey, alhamdulillah settle 2 hari 1 malam Mat dengan sahabat-sahabat TKF bersama dengan rakan daripada FQR Fabulous Queen Rider. Kita orang support event Setiu Bike Mix.
So kita orang dah pergi air buah. Air buah setiu kita dah settle. Kita cuma orang kata menikmati keadaan dekat sana lah. Tapi kami tak ambil gambar. Kami menjaga hati insan-insan tersayang. So lepas pada tu semalam dekat event Setiu Bike Meet sampai rapat pukul 12. Walaupun kami tak beli tiket cabutan bertuah, tapi kami tetap support sampai habis event lah. So hari ni dekat ni kedai apa bang? Kedai ulam. Cikgu Sauti kan? Nasi ulam Cikgu Sauti, terkenal dengan kari kepala kambing. Tapi kami tak makan kari kepala kambing. Nak rushing, kita nak balik Kuantan. So kita orang jalan highway lah. Dan dia orang jalan dekat jalan lama. Sebab Mat ada masalah brake dan nak cari stesen minyak untuk kita bergegas balik cepatlah. So Mat rasa sampai sini saja video Mat. InsyaAllah kalau ada apa-apa yang boleh dikongsikan, kita orang akan ada lagi event-event lain. Nanti Mat akan kongsikan video seterusnya. Jadi untuk kali ni sampai sini saja. Terima kasih pada yang menonton. InsyaAllah ada apa-apa lagi pasal ride event ke apa ke, lagi-lagi pasal TZM ni nanti Mat. Okay, jumpa lagi lain kali InsyaAllah. Assalamualaikum. Yang penting ni rakan baru kita. Sebab dia baru tengok channel Mat, lepas ni dia akan kerak tengok sebab muka dia ada. Okay, jom. Ya, terus naik dia dalam. Aku tak sempat.